Hello guys, kita berjumpa kembali dalam rancangan saya. Okey, YouTube saya. So, hari ini saya berada betul-betul dekat Blackstone campsite. Hari ini saya buat vlog 3 hari 2 malam kat kawasan ini. Ini dia Blackstone campsite. Dekat Sedim. So kawasan dia ni. So, hari ni kami dapat tapak bebas. So tapak bebas ni dia macam ni. Saya kami tunjuk. Ni tapak bebas dia. Oh, natural. Okey, sekarang ni kami pilih tapak dia kat sini depan berhadapan betul-betul dengan sungai. Dia bagi kerabat ni. So plug point dia kat situ, nampak plug point situ. Situ mem saya. Okey, jom kita set up. Lah ni kita macam ni. Set up untuk kemah unta besar ASL. So kita set up dulu kemah kita untuk hari ini. Jom. Okey, mula-mula saya set up kita punya mem kita. Wow. Dia memang terbaik lah. Peace sikit. Okey, kita pergi belah sana. Okey, kita pula kisah kat dia. Jen. Okey, dah buat keluar kemah. Ada sikit putus tali. So, nak sambung ni ambil masa lah. Ni keadaan dia. Kemah unta saiz SSL. Okey, dah okey dah. Okey, dah okey dah. Jom kita nak mendirikan kemah unta ni. Jom. Okey guys, sekarang kita sudah siapkan kemah unta dia. Nanti lepas tu kita baca flash sheet pula sini. Yang unta dia. Kita dah slow-slow kita tengok. Okey, kita bakal pasang flash sheet pula. Kita pasang flash sheet. Okey. Dah jadi dah. Ni berjiran dengan orang sebelah. Ni dia punya owner dia, CO, campsite owner. Sini. Yang dalam tu bagi udara. Kalau hujan terlalu tu baru kami akan pelajar flat sheet belah dalam pula. Okey. Nanti ada orang ni habis dia buka ni, so kami akan buat tempat ni lah. Tengoklah tempat masak apa kat sini. Kita sambung bagi cekang dia punya flat sheet dan kita masukkan aksesori-aksesori. Okey guys, ni setup terakhir saya dengan kemah unta. So kita tengok setup dia. Yang ni belum ni lagi. So ada 2 meja di sini untuk meja makan. Meja ni dalam masih dalam ni lagi. Tetap jom sini. Wife saya duduk tengah masak. Ni model terbaru. Bukan model baru, meja terbaru yang beli first time guna hari ni. Ni dia muka senyum. Dapat dapur baru. Ada 2 dapur, satu dapur ni dan satu dapur. So dia boleh main masak-masak kat sini. Ini setup saya. Okay guys. Dia duduk tengah masak tengah hari. Nanti kita tunggu setup terakhir untuk pasang kipas, pasang ni semua. Dah sejam lebih dah setup ni. Dia setup ni paling tidak apa 2 jam. Okey. Okey. Tunggu next setup saya. Dah masak nasi semua. Okey, kita nak tunjuk kemah kami set up simple saja. Okey, nak tengok. Okey, ni dia. Ni kemah kami set up. So, kemah kami ada 2 meja. Meja yang di dalam tu untuk makan nasi. Yang di luar ni buat kerja lah. Tema kami sekali ni macam batik lah tema kami. Ni batik daripada Sarawak. Menjadi alas
Inilah. So kita tengok. Tengah letih tu. Tengah lepas masak tengah letih. Okey, jom. Okey, kami sekarang berada di Blackstone Campsite Sedin. Antara berbasu 31/5 hingga 2/6 2026. Kami healing 3 hari 2 malam di sinilah. So dia set up. Okey, sini peti air. Peti air ada. Dia air buat apa tu? Okey. Dia senang, ada kipas. Senang kipas. Kali ni set up berlain. Dia yang ni paling latest saya punya setup. Itu nampak tempat masak. So di sini tempat pinggan. So sini boleh apa, letak barang-barang dapur. Pinggan boleh. Situ yang ni first dapur. Yang ni baru beli dapur ni, tapi bagi saya dapur ni tak berapa function. Lebih baik dapur ni daripada dapur ni. Pasal yang ni kalau nak pakai high pressure boleh. Kalau nak masak nasi besar-besar yang periuk besar, yang ni boleh. Kalau nak dekat ni macam ni lah. Nanti saya akan beli lagi satu produk ni. Tak tahulah produk mana yang ada. Okey, sini boleh letak macam-macam lah. Ada gula, semua ada sini. Tepung, boleh ni. Dia ada sale sekali, tak ada siapa boleh ni. Ni depan ni. So tu punya setup saya. Ni air, setup tu sampah. Situ untuk basuh pinggan semua. Dah setup saya macam ni lah. Simple. Dalam ni bilik lah. So saya tak akan pakai fresh sheet yang ni bagi angin masuk sini. Pasal dah pakai 2 layer ni fresh sheet ni. So saya akan tunjuk apa layer. Sekejap ya. Okey, layer yang pertama ini baru beli saya ni. Nampak? Yang ni 4.5 kali 6 meter. Dia punya keluasan dia. Memang kalau hujan belah tepi lah ni, kemah unta selamat. Dulu saya jenuh nak kena nak kena beli macam-macam. Pasal 3 kali 6 face sheet tu terlalu sempit dengan kelebaran kemah unta yang besar. So yang ni 4.6 kali 6. So dia punya first saya pasang ni, saya tak tahu dia punya tahan tak. Kalau tak tahan dengan hujan, bermakna saya akan buang ya face sheet ni. Pasal nampak nipis sikit face sheet ni. Kalau untuk apa orang panggil, untuk matahari, untuk sinar matahari. Tersasul tak boleh tak. Okey, sinar matahari boleh. So kita tengok. Ni depan dia, belah tepi saya. Belah tepi kemah saya dia. Macam ni. Paling menarik saya set up untuk campsite kali ni. Bagi saya inilah paling menarik saya set up. Situ ni saya guna face sheet lama. 3 kali 6 sebab nak senang nak buat belah belah dapur ni senang. So yang untuk join face sheet yang atas ke bawah saya guna ni. Okey, saya guna clamping ni. Dia ada dekat Shopee. Bila ni dia tak akan orang panggil, tak akan naik, tak akan turun ya. Kira macam tu, dia hanya stay macam tu. Bila angin main dia macam tu ya. Dia boleh tarik dengan satu tali terus ke bawah, tapi saya kali ni tak ni. So belah sana yang saya akan tarik tali. Tengok. Ni tarik tali dia. Tarik tali. Ni sambungan dia.
Ni dia ni belah tepi, dia sambungan, dia tarik. Senang. So kalau angin dia tak akan berkibas-kibas, dia akan stay situ. Jo, inilah setup saya. Tapi kawasan ni memang cantik. Bagi saya Blackstone yang saya kali ni Blackstone yang saya main lain-lain campsite yang ni paling best. Sebab apa? Tu natural dia. Nampak tu. Dia ropok pula pokok getah. Dengan dia punya lepa maintenance dia punya rumput memang cukup. Best. Ni dinamakan campsite ni belah sini campsite Blackstone. Tapak ni tapak bebas. Ni kereta saya. Ada orang tak sangka kereta Azia kecil ni boleh muatkan banyak ni. Saya pun pernah nak ni setup ni saya ambil dalam masa 2 jam. Setup ni saya buat 2 jam. Memang rare lah kali ni setup ni 2 jam. Okey, ni lagi ada masa kita akan pusing-pusing campsite ni, tengok macam mana. Ni sebahagian saja. Sagi petang nak masak apa? Masak ubi kayu. Ubi kayu. Sekarang Teh dah makan, dah relax, dah semua. Makan tengah hari dalam pukul 2 tadi kita makan tengah hari. Pukul 2, so kita relax. So nanti saya nak beritahu. Satu ni pokok kegemaran saya. Pokok stoi. Semua tahu lomok banyak stoi. Nanti saya nak minta dekat owner kalau owner bagilah. Owner sekarang ni duk sibuk disebabkan tengok full house. Tengok daripada sana. Satu tapak yang dah booking, dah ada nombor ni. Tapak yang tak bebas lah. Kiranya kena tempah dulu tapak tu. Ni. Sampai ke hujung. Sini lepas ada buat family day, ada 6 keluarga, nanti kita pusing-pusing. Sampai tapak bebas, boleh bebas. Bagi saya tapak bebas ni best daripada tapak ni. Lain kali saya akan Blackstone ni, saya ambil tapak ni lah bebas. Okey, kita tunggu next. Okey guys, kita misi kita kait buah stek. Ada orang ni kita join sekali lah. Ada orang dah apa? Ni dia. Buah stek guys. Buah stek sedap ni guys. Cicah. Nampak? Dia depan tu. Tadi lagi lah itu. Okey guys, apa yang dapat kita ni dia, tu dia 3 biji. 3 biji buah. Alhamdulillah tadi kita tolong orang, rezeki kita dapat. Okey, yang ni kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Okey guys. Sekarang tenang, orang semua dah masuk ni kemah. Dia tenang ya. Okey guys, sekarang kita akan review keseluruhan Blackstone. Blackstone campsite di Sedim ni. Okey. Ni hujung yang ni paling hujung campsite punya ni. Paling hujung kali. So di sini dia ada sinki. Okey. Sinki tu dekat di paling hujung kali. So kalau kita tengok sini dia punya straight sampai belah sana. So di hujung ni dia ada pokok, 2 pokok. Nampak durian guys, banyak. Sini tu dia banyak durian. Okey, sini
mulai daripada tepi belah sini. Saya tak tahu dia punya tapak apa dia. Nanti tengok dia punya map dengan dia punya tapak. Kalau betul belah tepi ni, betul lah dia. Okey, tu dia. Wih, yoi. Sekarang musim tu dia dekat ya, macam nak pergi pusing. Okey, kalau nak pastikan, yang ni tapak B, BS2. Yang tadi tu BS1, yang ni okey, dan ni BS2, situ BS3, ni BS3. Okey, dia punya tapak kat sini. Ni full house. Hari ni memang full house, tak ada tapak kosong. Full house. Sini pun dia tak berapa redup disebabkan pokok dia ni, tapi alah, orang camping kan. Yang ni sampai tapak kawasan B. Okey, kawasan B kat sini dia boleh parking luas. Tengok parking luas. Parking luas kawasan ni. Jom kita tengok kawasan B punya tempat air kolam dia, kawasan B. Okey, ini B5, sebelah ni B6. Okey, dia punya air kawasan ni memang belah sini memang cukup taklah dalam sangat air kat belah sini. Okey, kalau you all tahu, sini dia sampai ke hujung. Yang ni tapak B. Dia ada gap. Kalau kat situ dia ada gap. Gap, ada jeram. Belah sana memang dalam. Sini kawasan ni dia tak dalam sangat tu. Plug point dia, kawasan ni dia ada plug point dia dekat ya dengan ni kemah. Situ plug point dia nampak dekat pokok, dengan kat pokok tu. Jom kita pergi tapak lain pula. Ni tapak B. Tapak B ada 7. Dia ada 7 saja. Sini pula boleh ada sewa. Belah sini kita boleh sewa chalet. Okey, kita nak pergi atas tu. Sebelah ni pula ada sinki. Jadi kat situ ada sinki, kat sini ada sinki. Kat belah sini surau perempuan, belah sana surau lelaki. Tandas pun sini tandas perempuan, belah sana tandas lelaki. Yang tu chalet kita boleh sewa. Yang ni yang ni pun best juga kawasan ni. Yang ni tapak 9. Tapak 9 dengan tapak 10. Sini tapak 10. So kita tengok ke depan dengan tapak 9 dengan tapak 10. Dia punya jeram. Jeram dia sungguh. Nampak jeram dia. Ada orang nak turun pakai tubing. Jom tengok. Dan berani. Tak berani. Ingatkan berani pakai tubing. Kita boleh nak tengok lah. Sini kena pakai kawasan-kawasan daripada sini sampai sana memang dalam. Dia kena pakai life jacket. Dalam guys. Semua pakai life jacket tu. Sampai ke sana. Air dia saya tak masuk lagi, tak tahu sejuk ada. Lepas terjun pun pakai life jacket. Dia kena life jacket putih. Okey, yang ni tapak 9, ini tapak 10. Jom. Lepas tapak 10 belakang tu dia ada wakaf pondok. Kita boleh sewa kat sini. Okey. Surau Lebok Lekok ni. Sini belah laki, tandas laki dengan surau laki, dan belah sana pun tandas sini tandas laki dengan surau laki. Kita tengok surau dia macam mana. Tandas ada 3 kawasan ni. Yang ni situ boleh ambil tempat air semayang. Surau dia macam ni. Okey, ni surau lelaki. Belah sana surau perempuan. Sini tempat CEO duduk
nak apa, sewa life jacket, nak sewa pelampung, semua ada. Dan di sini juga dia duduk sini lah. Lepas tu yang di depan tu B11. Tengok B11 rasa kosong ni. Yang ni B12. Yang ni kalau nak sewa, ni CO punya kemah. Kalau nak sewa, boleh sewa di sini. Dia ada kecil banyak. Tengok kemah dia. Yang ni pakai ini saja. Kereta. Jom kita pergi tengok kawasan sini pula air terjun. Ni baru sampai. Bila sampai dia baru pasang. Okey. Air terjun kat sini daripada ni B15. B15, B sana, B14, B13, B12 semua sampai sana. Okey. Ni dia punya. Sini budak-budak boleh lah mandi disebabkan kawasan ni dia singkat. Belah sana tu Bali ni. Okey guys, nak tahu kenapa di sini panggil Blackstone? Saya tahu pun melalui YouTube, TikTok, iaitu kenapa melalui Blackstone. So Blackstone disebabkan ni guys, batu ni. Nampak kan? Nampak batu ni. Belah tu ni adalah batu special lah. Batu ni pasal dia warna hitam. Warna hitam. Blackstone. So dia punya dalam guys situ. Jeram dia dalam. Nampak dia nak. Mereka pun pakai life jacket nak mandi. Memang kat situ kena pakai life jacket nak mandi. Kalau tak pakai life jacket, orang akan bising. Pasal dalam sangat. Sini tengok. Tengok guys, dia tu nak terjun. 130. Ui, dalam guys. Boleh terjun macam tu ya. Boleh buat pusing tu. Yo. Okey guys. Yang ni B17 masuk B18. Dia ada berimbun lah. B18 ni dari sini ada bostel yang tadi tu. So yang ni selepas zon C ni semua nama-nama doyan. Dia mula pada Stoy. Ni tapak Stoy. Lepas tu dia ada tapak durian, macam-macam buah. Kalau nak tengok belah ni direct tu, memang direct dia lah. Dia berdepan dengan senang ya. Budak-budak boleh main kat sini berdepan dengan air sedim dia. Tapak ni memang bagus lah, disebabkan dia lindung daripada pancaran matahari juga. So tapak C ni memang favorite dan cepat laris. Saya sebulan saya nak main sini habis tapak ni, memang habis. Yang ni semua lepas tapak ni lepas sewa ni kot, sewa ni pasal satu family besar lepas main dalam 7 family kot. Dia sampai dapat hujung. Ni tapak pisang. So bila tapak-tapak ni tapak hujung, sini tapak hujung ni dia tak ada ni sangat, tak ada pokok atas lah, tapi boleh lah tapak betik. So ini tapak yang ada tapak kat sini. So inilah tapak bebas. Tapak bebas ni nak duduk mana pun tak apa. Nak duduk belah depan, nak duduk belah tepi, nak duduk belah tengah pun boleh. Tapak bebas dia. Jom kita tengok apa. Yang ni lepas akan buat besar-besaran kot, BBQ kot.
malam ni. Lepas ada 7 family kot, 7 ke 8 orang daripada orang Penang kan. Tadi saya tanya tadi. Okey. Ini tapak sini. Okey, tapak bebas belah situ dia punya tandas. Dan sinki ada situ, satu ada toilet lelaki dan toilet perempuan. Kawasan tapak bebas ni ada atas ni mesti ada orang panggil apa? Pokok getah. Tapi bagi saya ya, tapak bebas ni paling terbaik lah daripada semua-semua tapak di sini. Disebabkan apa? Mai rasa dulu tapak bebas ni macam mana. Harga pun murah daripada tapak yang ada tapak ni. Jom. Ni kawasan dia. Wah. Ya, kita pergi pusi-pusi tapak bebas. Yang ni pun, tapi sini berbatu sikit. Tak payahlah duk cari yang berbatu. Okey, tapak bebas pun belah hujung ni saya nampak ada sinki lah. Hujung ni ada satu sinki. Dia sinki. Orang di belah hujung ni boleh gunalah sinki ni. Sini dia baru tengah set up. Okey, plug point kalau ni ada setiap ni mesti ada plug point. Dia punya plug point dia macam ni. Dia plug point dia macam ni. Ada 2 plug point. Nampak? Dia setiap ni ada plug point. Kat situ ada plug point. Dia ada plug point. Kawasan ni lepas satu family. So belah hujung ni, okey, sini ada macam aliran sungai. So kita tengok. Betul lah, sini ada aliran sungai. Rasanya yang tadi waktu masa berjalan masuk dekat campsite. Wow. Okey. Ni sungai. Ni rasanya air ni jernih ni, air ni. Asal lepa ambil tadi, tengok lepa ambil air daripada aliran ni, air bukit berkata. Kasih. Betul lah, aliran bukit. Ada satu, tengok ada pipe besar. Dia sampai atas bukit lepa ambil. Yang ni just lepa letak macam ni je. Dulu rasa yang ni pondok untuk toreh getah kot. Lepas tu CO buat macam ni. Wow. Ni belakang sekali. Situ tak boleh dah. Itu orang ada tanaman pokok durian. Ni dia punya CO. CO dia. Tuku. Jauh utama. Berteguh lumui. Berteguh lumui. Nak bagi semua puas hati lah. Sehari kita interview dengan CEO dia nanti. Esok ke lusa. Ni kawasan dia untuk tapak, free tapak. Bukan free tapak. Tapak ni ya, bebas. Harga di tapak bebas ni murah juga. CEO ambil 40 satu malam. Tapi berbaloi lah. Kalau 40 macam ni tapak dengan bagi saya memang cukup berbaloi. Ni saya punya tempat. Saya ambil yang depan sikit daripada so di sini okey guys, itulah tapak bebas, tapak A, tapak B, zon A, zon B, zon C. Bagi saya zon A ada kelebihan masing-masing, zon B ada kelebihan masing-masing, dan zon C ada kelebihan masing-masing. Dan tapak bebas ni ada kelebihan masing-masing untuk tapak bebas ni. Okey guys. Itulah review sikit saya tentang campsite ni. Okey, bye. Okey guys, sekarang pukul 6 lebih. So waktu ni ramai camper akan inilah buat persediaan untuk lampu. Lampu-lampu sini gelap lah guys rasanya. Nanti kita malam ni kalau kesempatan saya akan record ni nak masak petang. Sekali kita nak BBQ. Situ BBQ. Dia macam nak grill ya. Rasa disebabkan BBQ tu dia apa orang panggil, dia punya lidi dia terlalu berkarat. Okey,
Ni tengok, wih, sana meriah guys. Oh, dengan berlampu. Nanti malam kita tengok, kita pusing satu round. Banyak camper baru sampai. Okay guys, hari ni kami main pondok-pondok. Kami main pondok-pondok masak-masak. Hari ni kami masak grill. Syabu-syabu dengan chicken. Chicken tu ikut-ikut nak bakar, tapi dia punya tu jadi warna pelapik dia berkarat. Kalau dah berkarat tak boleh guna. Jom kita makan. Belum boleh makan lagi, kita grill tu. Tengok dia duduk tengah grill. Okey, nampak guys? Tunjuk tak? Tunjuk. Oh, okey guys. Santai-santailah sayangku. Dah masak dah guys. Okey guys, yang sebelah sana tu sebelah sana lepas ni. Ni kawasan dia. Okey guys, kita sudah makan. Ini saya punya setup untuk malam ni dengan lampu. Sudah makan. Nanti basuh tu dalam. Okey. Ni jiran saya. Jom. Kalau kita nak pusing belah malam tu gelap lah guys. Kalau dalam ni memang dalam ni gelap. Nampak tak? Gelap. Lampu tu sini taklah terang sangat, limited tempat-tempat yang ada kemah yang ada. Tengok kalau tu belah sana. Jomlah. Okey. Ni kapal side C punya. Nama-nama buah. So sini depa rancak ramai sini yang depa buat BBQ semua sudah habis. Jom saya pergi sikit belah side free tempat tapak bebas. Ni dia okey juga. Malam ada setengah-setengah sahaja yang ada cahaya. Ni pasal dia dekat dengan toilet, so dia pakai ni lah. Lain semua tak ada. Okey, kita jalan pelan-pelan. Lah ni depa santai malam-malam. Tak ada buat apa, santai-santai lah. Belah situ yang cerah tu ada ni lampu, tempat orang apa tu singki. Ni satu keluarga mereka buat macam ni lah. So
Kawasan dah sana macam ni, yang bebasnya, rasa tapak bebasnya. Aktiviti pun aktiviti bebas. Sebelah ni pula dia baru nak. So okey guys, ini pemandangan malam di Blackstone Campsite. Hai, selamat pagi. Okey, ini hari kedua. Ui, sedap. Apa ni? Enoki. Okey, kita makan enoki sat. Enoki dia sedap. Siapa masak ni? Sedap. Okey, ni hari kedua. So, hari kedua tadi ada hujan sikit. Dan enoki. Relax. Tengok travel mission. Kerap. Dan ni pun okey juga. YouTube dia. So banyak hari ni orang kemas. Lepas banyak kemas, ada ramai juga orang kemas hari ni. Tengok pukul 2 petang lagi kot ada orang masuk. Lain selalunya macam itulah. So hari ni tengah hari, pagi tadi ada makan. Pecok jatuh pula ada. Dia adik tu jatuh tadi kat depan tu. Tersandung tali. So hari ni lepas pergi mana, pergi mandi tadi, air dalam, memang dalam. Kalau untuk ada budak-budak sepatutnya kena ada jaket lah. Patut dia ada sewa jaket, memang kena sewa jaket. Boleh terjun kuat lentang semua tadi. Saya sampai kaki tak boleh capai tu. Punyalah dalam air dia. Tapi okey lah. Untuk orang dewasa nak mandi kat situ memang best. Air dia sejuk, air dalam. Yang cetek ni ada dekat-dekat tepi ni. Boleh lah budak-budak mandi situ. Dia ada stage dewasa dan stage budak-budak. Sini memang berbaloi lah. Bagi saya, dalam-dalam banyak campsite di Sedim ni, saya rasa ini tempat yang best. Blackstone. Memang ni kita akan next kita akan pergi satu-satu tempat. Tapi kalau saya rasa nak repeat kat sini, memang saya repeat lagi dekat tapak bebas. Boleh extend sepanjang tu. Tengok. Ada. Okey guys. Tadi pagi tadi dah makan dah. So yang ni dalam pukul 12 nanti kita masak untuk tengah hari. Mem saya tengah masak. Tengok dia tengah masak. Jom kita tengok travel mission dengan makan enoki. Udang masak. Udang celok tepung masak. Tadi ada hujan sikit. Kelam kabut tadi duduk tengah-tengah mandi sekali hujan. Jenuh nak kena set up untuk ni sikit. Pagi tadi dalam pukul 4 pagi dia punya angin. Angin sejuk, laju angin. Saya punya flashlight yang ni jatuh. Lepas tu saya pacak lagi untuk 3. Wow. Tengok guys. Masak apa, lemak. Udang masak. Okey guys. Nanti saya update lagi masa ke semasa. Lah ni dalam pukul 12 banyak orang dah keluar dah. Okey guys. Okey, kita bersambung sedikit. Lagi sikit kita sambung. Okey, untuk hari ni, hari kedua, kebanyakan kampus sudah banyak tak ada, tapi yang baru masuk pun ada 2-3. Yang semalam tu semua belah sana. Saya seorang duduk sini. Yang lain yang belakang saya tu memang dah balik dah. Yang tu semua belah sana semua kosong. Tinggal hujung tu yang tu ya. Yang ni kosong ni sebab daripada pagi dah ni. Sini pun dah lenggang . Sini tinggal 3. Yang tu tak tahulah. Yang tu stay ataupun balik. Rasanya dia balik kot. Kalau dia stay
Dia stay lah. Situ ada 3 lengang hari ni. Sebelah sedikit. Yang tu baru main. Hui. Yang tu dia mandi kot sana. Situ habis kosong. Orang pun tak ramai pun hari ni. Sekejap lagi pun tak. Saya nak mandi pun esok lah. Hari ni pun. Tapi air di sini memang best. Tinggal satu. Okay guys. Itulah. Sebelah sikit petang ni. Petang hari kedua. So hujan tak hujan. Alhamdulillah 2 hari. Tadi pagi saja hujan yang renyai. So tunggu. Tengoklah malam ni ataupun akan tamat saja untuk hari yang ketiga. Okey, kita tunggulah. Kalau ada apa aktiviti, saya akan post. Kalau tak ada apa aktiviti, kita tamat lah. Sekejap lagi. Okey guys, berjumpa kembali. Okey, sekarang hari yang ketiga. So kami akan kemas dah ni. Istilahnya memasuk barang-barang makanan dekat store, dekat box. Dan nanti kita mula-mula kita akan settle dapur dengan ni dulu, packing. Lepas tu baru kita runtuhkan runtuhkan kemah. Ni kita akan settlekan barang-barang dalam ni dulu. Dah settle barang untuk tempat tidur semua, dah duduk satu tempat. Kita akan settle ni pula. Lepas tu habis tu baru kita runtuhkan kemah. Jom kita buat kerja balik. Okay guys, sekarang tinggal kemah lagi nak runtuh. Yang ni semua simpan dah. Kita akan kemah runtuh kemah kali ni. Ni tengah vacuum. Dia tengah proses dalam. Hari ni pun rasanya banyak yang balik esok kerja. Sana pun kosong dah sana. Yang ni pun tinggal owner punya kemah. Sana pun banyak owner punya kemah. Pasal hari ni lepas last kot. Saya esok sekolah. Sekolah pula, esok kerja. Okey guys. Kita akan runtuh kemah dulu. Okey guys, sekarang jadi macam ni. Grand sheet dah. Ada 2, satu bawah, satu atas. Bawah dah bersih dah, alhamdulillah. Habis semua packing. Time untuk mandi dulu. Bila dah mandi salih-salih baru kami balik. Jom. Yang ni last. Ni orang ni rajin ni. Telajak. Yang ni putui. Nanti nak kena tengok buat lain. Okey. Kami sambung. Saya sambung balik. Okey, sudah. Kami di Blackstone 3 hari 2 malam. Blackstone campsite Sedim di Lubuk Lekor campsite. Okey. Ini semua dah camper dah semua dah kemas dah semua. Hari ni ikut takhir. So clear. Apa yang kami ambil, apa yang kami tengok, itu yang kami bersihkan. Clear. Semua tak ada. Okey, alhamdulillah. Masa untuk terjun. Jom kita terjun dulu.
Okey guys, dah mandi semua. Tak nak bertolak lah. Dah sampai sini je. Nak tunggu owner lah, nak interview owner. Tapi owner tak ada lah. Dia hantar barang kot kat luar. Pasal daripada luar nak masuk kat Blackstone Lubuk Leko campsite, dia punya jalan tu bolehlah tahan. Situ dia ada homestay juga situ. So kalau siapa yang nak menghadiri ke, mengcamping ke apa, okey, sini dia punya ni dia, welcome to Blackstone Lubuk campsite. Dia punya nombor telefon WhatsApp pun ada tu, Riana D. Dia ada water, tubing, family day, camping. Kalau buat family day kat sini memang meriah lah, memang best family day kat sini. Okey, kita nampak owner baru main dengan motor. Dia check, saat kita pergi kat dia. Kita pergi kat dia kejap, kita interview sikit. Nampak sini, sana dapat durian banyak. Okey, kita jumpa owner. Terima kasih, boleh bagilah sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CEO daripada Blackstone Lubuk Leko Campsite. Campsite ni ditubuhkan awal lepas Covid lah, 2021. 2021 lebih kurang nak masuk 5 tahun lah, 5 tahun lebih macam tu lah. Di sini ada 4 zon lah, 4 zon A, B, C dan zon bebas. Dan ada kemudahan surau, toilet apa semua ada, pondok, ada sebuah homestay yang baru buka 1 hari bulan 5 hari tu. Yang ni? Homestay ya, ni homestay. Harga homestay berapa? Harga homestay $200 semalam dengan kelengkapan penuh lah. Maksudnya bawa makanan dan pakaian sahaja. Ada berapa bilik homestay ni? Bilik, 1 bilik, tapi tempat tidur dia ada 2. Okey, elok satu. Dan homestay ni dia tak ada limit. Boleh masuk berapa? Berapa ramai boleh sumbat, boleh masuk lah. Masuk lah. Tak ada masalah. Okey. Untuk zon bebas berapa pula? Zon bebas saya pun tak pasti, tapi setakat ni limit ambil lebih kurang dalam 20 kemah lah. 20 kemah. Harga untuk satu kemah dalam harga untuk satu kemah untuk zon bebas RM40 semalam, tak ikut saiz kemah. Tak ikut saiz kemah, besar mana pun, kecil mana pun. Kecil ke besar ke sama, dan tempat yang dia nak duduk tu pun dia boleh pilih. Dia boleh pilih. Tak ada check in check out. Check in check out pun tak ada. Dia punya zon bebas tu. Okey, yang sini tapak yang paling favorite zon mana? Favorite. Tapak yang paling favorite kali zon C. Nama buah-buahan. Dia belah sana. Durian, dokom, pelam dengan satu lagi pisang. Sebab apa itu favorite? Orang selalu duduk bertempah. Dia ada depan dia tu ada sungai yang sesuai untuk kanak-kanak. Yang air tenang, air dia tak mengalir kat situ. Ada zon yang dalam lah, ada zon kanak-kanak. Dan satu lagi sebab dia teduh. Sini tengok buah durian banyak sini. Musim buah durian, boleh masuk datang, boleh beli buah durian, ada manggis, ada durian, tapi dijangka pertengahan bulan 6 ni ataupun hujung bulan 6 ni lah. Hujung bulan 6 ni boleh mai sini. Hujung bulan 6 ni boleh mai sini. Nanti kita beli je tu, kita makan je. Okey, kata-kata terakhir kepada ni. Terima kasih. Cik, apa nama ni? Saya Adi daripada Bobasu TV. Terima kasih Cik Adi daripada Bobasu TV kerana review tempat kami yang tak seberapa ni. Tapi alhamdulillah lah, sambutan tu setiap kali cuti sungguh luar biasa. Dan kami mempunyai ramai lah regular customer yang melebihi 10 kali yang datang tempat kami ni. Memang ramai lah. Ramai. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Okey. Semua TV ni. Bobasu TV. Bobasu TV. Terima kasih banyaklah kerana review tempat kami. Okey, terima kasih. Sama. Okey, kita bagi stiker satu. Dia ada stiker. Okey. Saya tak ada stiker, tak bagi. Okey, dia punya stiker. Blackstone. Okey. Hadir ya. Tanda hadir. Okey. Stiker pun ada tu, ada papan stiker yang wall card lah. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Jumpa lagi. Ya, insya-Allah jumpa lagi. Okey, baik.
Okay guys, itulah owner owner campsite. Dia ucapan sikit tentang tempat yang mana favorite, yang mana zon bebas. Iaitu satu Highland 5 homestay. Oh, dalam 200 boleh lah muat. Berapa ramai pun boleh muat. Okey. Sampai sinilah saya punya kejap lah. Okey, sampai di sinilah saya punya vlog di Blackstone Lubuk Lekor campsite di Penang, di Kedah Sedim. Ni Sedim. Waktu cuti sekolah 3 hari 2 malam. Okey, saya nak review ke semua kawasan campsite. Okey. Kejap daripada yang ni nampak Blackstone Lubuk campsite belah situ. Kita pergi sana, sana situ surau. Lepas surau, yang ni CEO punya campsite, owner punya tempat duduk. Yang tu tak family day, klinik kesihatan seberang Jaya. Lepas tak turun-turun lagi. Lepas buat di sini family day kali ni. Oh, dahsyat. Situ tapak yang hujung ni. Tapak doya dah, tapak bebas situ. Pokok getah. Okey. Sampai di sini saja. Saya punya vlog 3 hari 2 malam di Blackstone Lubuk Lekor campsite. Okey, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Bye bye. Carios. Jumpa next vlog.